Soalan daripada Nuraidin Nordin. Datuk, apa cara yang paling sesuai untuk hilangkan kesan getah pokok pada kereta? Cuba dah macam-macam tapi masih tak selesai. Datuk, nak sengkak apa lagi ni? Terutama macam getah jering, getah pisang, getah macam-macam jenis pokok. Terutama kita suka letak kereta kita di bawah pokok. Memang getah tu melekat dan termasuk juga tai burung. Jika kita tidak cuci bumbung kita di bahagian atas dia terkena getah atau tai burung ini akan menyebabkan warna cat badan kita rosak. Jadi apa yang perlu kita buat, yang paling bagus sekali, apa kita punya ke bumbung atau di bahagian atas terkena getah, nombor satu, kita dah lepas cuci, kita kena taruh body wax. Polish. Kita tinggalkan dulu, kita letak polish tu, kita tinggalkan dia sekejap sehingga dia kering dan kita carilah kain yang basah untuk kita lap, kita bersihkan dia, kita buat dia 2 kali atau kali yang ketiga dia akan hilang. Kalau kita cuci saja dengan sabun, dengan shampoo, dengan makeup apa, dia tidak akan hilang. Kerana bila dia melebihi bermalam dan kena panas, lagi dia tidak akan hilang. Jadi kita buat 2 kali berturut-turut dan jika kena getah, kena tarik burung, kena perlu dicuci segera. Jika tak buat, cat akan rosak.